Aku rasa loser gila waktu tu. 7 Oktober 2023 berlaku. Waktu tu aku rasa macam seorang lelaki yang tak guna. Aku rasa spineless gila. Sebab hari-hari buka update dekat media sosial, hari-hari aku tengok contohlah berita dan sebagainya, aku tengok orang-orang yang update pasal geopolitik. Kita akan dengar apa jadi, kena bantai. Aku rasa loser gila waktu tu. Aku rasa macam, weh, Sat, aku duduk kat rumah aku, aku boleh balik tengok family aku, tapi saudara mara aku dekat tanah jauh, mereka kena gila-gila kot. Dan aku hanya boleh tengok apa. Oh, banyak tu je. Oh, oi, serius weh. Kaitkan balik dengan lelaki ya. Hang kalau hang rasa macam family hang kena apa-apa, kita akan rasa macam, oh no. Gairah kita akan macam dah. Kita kena buat something. Ya. Takkan kita nak terima je orang nak buat. Ni keluarga besar hang, tapi dekat tanah yang jauh daripada sini. Aku rasa loser gila tu. Aku fikir, aku kata, kalau lah aku tak boleh sampai sana, aku nak tulis something yang tak sebut tanah jauh tu secara spesifik, tapi dia ada vibe tu. Dia ada cerita pasal apa, tanah yang dirampas, macam mana nak lawan dan sebagainya. Last sekali dia bawa balik kepada apa? Ilmu. Bangsa hang nak bangkit, hang nak melawan, nak buat reform ke apa semua lah. Kalau hang bodoh, hang tak boleh lawan benda tu. Book Surgeon ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.